Di dalam kelas, di dalam ada murid yang ketawa, tetapi sebenarnya sedang terluka. Ada murid yang membuat bising, tetapi sebenarnya mahu diperhatikan. Ada murid yang melawan guru, tetapi sebenarnya sedang bergelut dengan emosi dan kesakitan hidup. Persoalannya, siapakah yang akan menyembuhkan jiwa murid-murid ini jika guru sendiri memilih untuk berputus asa terhadap mereka? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, kadang-kadang satu kesabaran daripada seorang guru mampu menyelamatkan seluruh masa depan seorang murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dunia pendidikan hari ini semakin mencabar. Guru bukan sahaja mengajar mata pelajaran, tetapi juga berhadapan dengan murid yang datang bersama pelbagai masalah kehidupan. Ada murid yang kurang kasih sayang, mengalami tekanan emosi, hidup dalam keluarga bermasalah, kehilangan keyakinan diri, membesar dengan luka yang tidak kelihatan, dan semua ini terbawa-bawa ke sekolah. Masalah sebenar hari ini bukan kerana guru tidak mahu membantu murid. Masalah sebenar ialah apabila tekanan kerja dan keletihan membuat guru semakin hilang kesabaran. Kita perlu jujur, guru juga manusia biasa. Ada waktu kita penat dengan disiplin murid, dengan beban kerja, dengan tekanan emosi sendiri. Dan apabila emosi tidak terkawal, kadang-kadang kita mula cepat marah, cepat menghukum, cepat melabel murid. Sedangkan hakikatnya, ramai murid sebenarnya sedang meminta pertolongan dalam diam. Murid yang kasar mungkin sedang terluka. Murid yang malas mungkin sedang kehilangan harapan. Murid yang sering membuat masalah mungkin sebenarnya mahu diperhatikan. Masalah sebenar ialah apabila dunia terlalu cepat menghukum murid, sedangkan mereka sangat memerlukan orang dewasa yang sabar membimbing. Kita perlu sedar, guru bukan sekadar penyampai ilmu. Guru juga boleh menjadi tempat murid merasa dihargai, sumber semangat, penyembuh luka emosi, cahaya harapan dalam kehidupan murid. Dan semua itu bermula dengan kesabaran. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam dunia pendidikan. Kesabaran seorang guru boleh memberi kesan yang sangat besar kepada jiwa dan masa depan murid. Satu, murid yang bermasalah selalunya paling memerlukan kesabaran mudah untuk menyayangi murid yang baik dan mendengar arahan. Tetapi cabaran sebenar seorang guru ialah bagaimana melayan murid yang sukar dengan penuh hikmah, kerana disitulah nilai sebenar kasih sayang seorang pendidik. Dua, kesabaran membina kepercayaan murid apabila guru mendengar dengan tenang, menegur dengan hikmah, tidak cepat menghina murid, akan lebih mudah percaya dan terbuka. Kepercayaan itu boleh menjadi titik perubahan dalam hidup mereka. Tiga, guru yang sabar akan dikenang sepanjang hayat. Ramai murid mungkin lupa isi pelajaran, tetapi mereka tidak akan lupa guru yang bersabar dengan kelemahan mereka, memberi peluang kedua, tidak berhenti percaya kepada mereka. Kesabaran itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Hingga saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang murid sangat bermasalah di sekolah. Dia sering ponteng kelas melawan guru, membuat bising. Ramai guru sudah kecewa dengannya, namun seorang guru memilih untuk terus bersabar. Guru itu tidak hanya menghukum. Beliau selalu bertanya, "Awak okey?" Pada mulanya murid itu tetap keras, namun lama-kelamaan dia mula terbuka. Rupanya dia hidup dalam keluarga yang penuh pergaduhan dan tekanan. Guru itu menjadi satu-satunya orang yang masih mendengar dan mempercayainya. Beberapa tahun kemudian, murid itu kembali mencari gurunya dan berkata, "Cikgu, kalau dulu cikgu juga marahkan saya seperti orang lain, mungkin hidup saya sudah rosak." Kisah kedua, seorang murid sangat lemah dalam pelajaran. Dia sering gagal dan hampir putus asa. Namun gurunya sangat sabar membimbingnya sedikit demi sedikit. Walaupun kemajuan sangat perlahan, guru itu tidak pernah menghina atau memalukan murid tersebut. Akhirnya murid itu berjaya lulus peperiksaan dan menjadi lebih yakin terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang apa yang mengubah hidup murid bukan hanya kepandaian guru, tetapi kesabaran guru.
Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, jika hari ini cikgu merasa penat menghadapi murid, ingatlah bahawa mungkin cikgu sedang menjadi sebab seorang anak terus bertahan dalam hidupnya. Kesabaran cikgu mungkin perkara kecil pada pandangan diri sendiri, tetapi sangat besar nilainya dalam hati seorang murid. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita mendidik dengan hati yang sabar? Adakah kita terlalu cepat marah dan menghukum? Adakah kita masih melihat setiap murid sebagai insan yang boleh berubah? Mulakan dengan langkah kecil. Dengarkan murid dengan empati, tegur dengan kasih sayang. Beri peluang kedua. Jangan mudah berputus asa terhadap murid yang lemah dan bermasalah. Jika cikgu rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput cikgu semua untuk subscribe channel Pengetua @AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan sokongan untuk membantu guru terus kuat, positif dan bersemangat mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan guru kerana kita mahu melihat lebih ramai guru terus mendidik dengan hati yang penuh kasih sayang dan kesabaran. Ingatlah, kesabaran guru menyembuhkan jiwa murid kerana kadang-kadang seorang murid tidak memerlukan guru yang sempurna. Mereka cuma memerlukan seorang guru yang masih percaya, masih sabar dan masih mahu membimbing mereka walaupun dunia sudah banyak kali menghukum mereka. Teruskan mendidik, teruskan bersabar. Kerana seorang guru yang sabar sedang membina bukan sahaja kejayaan akademik tetapi sedang menyelamatkan hati, jiwa dan masa depan generasi muda. Terima kasih semua. Semoga semua guru terus kuat, terus sabar dan terus menjadi cahaya harapan yang menyembuhkan jiwa murid-murid di seluruh negara.